Awak nak main prop. Awak nak main prop. Badan kena tebal, lebar. Kaki kena kuat. Bahu kena kuat gila. Tangan semua kena kuat pasal awak nak buat lifting. Bukan setakat datang training je nak cukup jadi prop ni. Macam mana tangan nak kuat? Kau bukan buat kerja kampung kat sawah padi ke apa. Kau bukan buat kerja kampung pergi kait kelapa sawit ke apa. Kau bukan buat kerja kampung pergi pikul simen ke apa. Kau bukan buat kerja kampung. Kau kenalah pergi gym. Kenalah buat push up. Kenalah buat sit up. Kenalah buat pull up. Kau ingat main prop ni sajak-sajak je apa? Kau nak main prop kan? Alah. Lari kenalah burst, badan kenalah kental, liat. Bukannya prop lembik. Yang nak jadi prop awak tu bukannya Abang Jack. Nak jadi prop kan? Prop lembik apa? Macam mana nak angkat orang kalau tangan tu lembik, bahu tu lembik? Pergi tengok macam mana nak pergi buat gym, buat apa body exercise tu. Pergi buat, masukkan dalam rutin. Kau nak main prop ke? Kau panggil diri kau prop ke apa ni? Alah.